Jadi kalau kita ni malas macam mana pun, paksalah diri tu biar jadi suka pada ilmu. Tanda-tanda ahlus syaqawah tu dia hilang semangat menuntut ilmu. Hilang semangat menuntut ilmu tanda-tanda ahli neraka. Bukan kata saya, Quran kata, hadis Nabi itu sebut. Dalam Quran pun ada sebut, dalam hadis pun ada sebut. Tak payah kata ulama. Tanda-tanda ahli neraka ni hilang semangat menuntut ilmu. Dalam hadis Nabi kata, wa may yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi baik, manakala dikehendaki Allah menjadi ahli syurga, nescaya diberi kefahaman tentang agama. Faham agama ni dengan apa? Dengan menuntut ilmu lah. Menuntut ilmu pun malas. Jadi apa tu? Ramainya orang ni tu nak cakap lah kan. Kadang-kadang dalam keluarga kita sendiri, anak-anak kita, suami kita, isteri kita, ayah kita, mak kita, adik-beradik kita tak ada minat mengaji agama. Dia minat sembahyang baca Yasin. Itu minta kaya. Nah, dia minat sembahyang hajat, kemudian baca surah Waqiah. Lepas tu minta kaya. Tu je. Tipu daya dalam ibadah. Tu kata tipu daya dalam ibadah. Amal minta kaya, amal ni minta kaya, amal minta kaya. Itu lah tipu daya. Kalau nak tahu. Assalamualaikum, mudah-mudahan pagi ni murah rezeki iman Islam yang Tuhan beri, hang tak syukur, hang nak minta rezeki hang juta-juta wang ringgit, harta dan sebagainya. Tu dah mana apa dia? Muka tak tahu malu, tak sedar diri. Jangan duk post lah dalam handphone. Mudah-mudahan hari ni rezeki bertambah. Rezeki maksud tu duit, itu harta. Imam tambah tak pernah sebut. Untuk ilmu malas. Ramai minta rezeki tu gaji. Tu tipu daya nama dia. Faham?